ni saya rasa macam nak buat vlog. Sebenarnya saya dah lambat dah nak pergi kelas. Saya pergi kelas last ni, which is Siti dekat hospital. Sepatutnya pagi ni adalah kelas 2 kelas pukul 9, 10 dan 10, 11. Ada one right now ni 11.30 sampai pukul 1. Tapi saya pergi pukul 11.30. Sebab pukul 9 saya atas kaki lagi. Pukul 10 lebih baru aku bangun, baru aku mandi. Tengoklah aku pakai macam mana. Sebab rasa memang malas nak bersiap. Lazy outfit guys. Hari ni kan, saya tak tahu kenapa, tapi dalam kepala otak saya, dia macam keep repeating this word, Asofir feel hope. Tapi saya tak tahu saya dengar kat mana perkataan. Saya tak ada cakap dengan siapa-siapa. Saya tak ada tengok mana-mana video, tak ada tengok mana-mana lagu. Tapi tiba-tiba tadi terbangun pagi kan, tengoklah dah lama sangat tidur. Macam keluar kat kepala aku, Asofir feel hope. Lepas tu tanyalah ChatGPT apa maksud Asofir feel hope. Dia kata pengembaraan cinta lah. Tahu pengembaraan cinta apa pula. Asofir feel hope. Saya on my way to go to my hospital. Tak tahu tak hospital saya. Actually hospital ni hospital baru tau. Tapi still tak siap. Tapi dah boleh kelas kat dalam tu. Tu hospital baru. Tapi tengok atas tu tak siap. Tapi kelas kita orang kat bawah ni. Kelakar memang. Dah sampai. Hai. Hai, saya dah sampai hospital saya. Tengok saya.